surah At-Tur, daripada muka surat 523 kita akan masuk kepada surah yang baru, iaitu surah At-Tur. Lihat daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Surah At-Tur, muka surat 523. Baik. Dah semua? Boleh kita mulakan? Boleh nak? A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas keizinannya dapat kita bersama-sama pada pagi ini untuk kita teruskan tadabbur kita, yang mana insya-Allah pada pagi yang mulia ini kita akan teruskan bacaan kita pada surah yang ke-52, iaitu surah At-Tur. Dan insya-Allah untuk pagi ini kita akan baca bermula daripada ayat yang pertama sehingga kepada ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع Baik, surah At-Tur adalah merupakan surah Makkiyah. Dan surah ini daripada segi sudut nuansanya, dia menceritakan tentang 3 perkara utama, iaitu yang berkait tentang hari kiamat, yang kedua adalah tentang kebenaran risalah Nabi, dan yang ketiganya adalah yang berkait tentang tauhid, keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti mana yang biasa kita maklum, ini adalah antara intipati daripada surah ini yang kita akan dapat melihat tentang beberapa lagi perkara yang Tuhan ulang, seperti mana yang telah kita perbahaskan di dalam surah Ad-Dariyat. Dan itulah sifat Al-Quran. Allah Ta'ala datangkan perumpamaan dan contoh-contoh untuk diulang-ulang agar manusia mengingati, memahami dan meyakininya di dalam hati kita, untuk kita amal dan untuk kita sampaikan kepada yang lain. Dan surah ini dinamakan dia dengan surah At-Tur. Dan At-Tur ini mengambil daripada ayat pertama daripada surah ini, yang memberi makna tentang beberapa perkara. Yang pertamanya, At-Tur adalah merujuk kepada gunung. Gunung ataupun bukit yang mempunyai tumbuh-tumbuhan, ataupun bukit yang seperti mana macam kita sekarang ni, bukit yang mempunyai tumbuh-tumbuhan itu kita namakan dia sebagai At-Tur. Kalau bukit yang tak ada tumbuh-tumbuhan, macam kita pergi kat
padang pasir sana. Kalau ibu ayah pernah pergi ke Mekah ataupun Madinah, kita akan nampak deretan bukit dan juga gunung-gunung tepi-tepi jalan tu yang tak ada pokok-pokok, itu kita panggilnya sebagai jabal. Jabal. Kalau ibu ayah biasa dengar Jabal Uhud, Jabal Nur dan sebagainya, perkataan jabal, jim, ba, lam, itu merujuk kepada gunung yang tidak mempunyai tumbuh-tumbuhan. Dia batu-batu kering. Kalau dia adalah gunung ganang yang mempunyai tumbuh-tumbuhan, dia disebut sebagai at-tur. Boleh nak? Baik. Yang pertama, manakala pendapat yang kedua merujuk kepada at-tur ini adalah merujuk kepada gunung ataupun bukit yang pernah didiami ataupun yang pernah direkodkan sejarah tentang Nabi Musa AS bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana nama bukit tersebut disebut sebagai Tursina. Bukit Tursina. Bukit Tursina. Dan bukit ini adalah antara bukit di mana disitulah tempat Nabi Allah Musa AS dilantik menjadi Rasul, dan disitulah juga tempat Nabi Allah Musa AS telah bertemu dengan Allah Ta'ala dan berkata-kata kepada Tuhan secara langsung. Berkata-kata kepada Tuhan secara langsung seperti mana yang biasa kita dengar di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Dan ini merujuk kepada beberapa ayat yang boleh untuk kita lihat. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan di dalam surah Taha. Ibu ayah buka pada muka surat 312. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman pada ayat yang ke-12. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman pada ayat yang ke-12, Inni ana rabbuka fakhla' na'laik innaka bilwadil muqaddasi tuwa wa ana akhtartuka fastami' lima yuha innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, maka lepaskan kedua sepatumu, kerana sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, iaitu Tua. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha, dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Dan sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingati aku. Dan ini lembah Tua ataupun nama lain daripada Bukit Tursina. Kemudian ibu ayah juga kita boleh lihat di dalam Al-Quran, ibu ayah cuba buka pada muka surat 309. Muka surat 309 di dalam surah Maryam. Ibu ayah buka pada muka surat 308, bawah sekali itu muka surat 50, muka surat 308, muka surat 308, cuba ibu ayah tengok pada ayat yang ke-51. Ini dia punya permulaan dia. Allah Ta'ala berfirman, dia kata apa? Wadhkur fil kitabi Musa
innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Jumpa dah ayat tu? Allah Ta'ala berfirman, dia kata, dan ceritakanlah, ya ini Muhammad, kisah Musa di dalam Al-Quran. Dia benar-benar orang yang terpilih, seorang Rasul dan juga Nabi. Kemudian ibu ayah pergi kepada muka surat sebelah dia. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan gunung Sinai. Jumpa tak? Jumpa tak perkataan tur kat situ? Min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiya. Jumpa? Jadi Allah Ta'ala kata apa? Dalam perkataan ni Tuhan menggunakan perkataan at-tur seperti mana yang telah kita sebutkan di dalam surah at-tur. Yang mana di situ merujuk kepada gunung Sinai, yang di mana tempat Allah Ta'ala telah memanggil Nabi Musa alaihissalam. Wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyyah. Dan kami telah menganugerahkan sebahagian rahmat kami kepadanya, yaitu saudaranya Harun menjadi seorang nabi. Baik. Jadi dalam arti kata lainnya, bila Allah Ta'ala sebutkan dalam surah At-Tur ini, Tuhan meletakkan perkataan waw. Waw di sini, Wat-Tur. Dan kita pernah belajar bahawa waw ini ada macam-macam fungsi. Dan salah satu daripada fungsi waw adalah yang disebut sebagai wawul qasam ataupun sumpah. Jadi bila Allah Ta'ala menggunakan perkataan-perkataan tertentu yang merujuk kepada sumpah di dalam Al-Quran, maka ia memberikan makna bahawa sesuatu yang besar dan penting akan disampaikan. Seperti mana ghalibnya ataupun seperti mana biasanya kita tak akan bersumpah, melainkan apa yang kita nak cakap selepas sumpah adalah sesuatu benda yang besar dan penting. Betul tak? Kalau kita tengok dalam perbicaraan dalam mahkamah, biasanya orang yang akan menjadi saksi ataupun orang yang menjadi tertuduh, mereka akan mengangkat sumpah. Kerana mereka akan berjanji untuk bercakap, tidak akan bercakap melainkan perkara yang benar. Betul tak? Dan begitu juga dalam beberapa proses dalam hukum hakam syariat. Contohnya apabila suami menuduh isterinya melakukan zina, maka dia perlu untuk bersumpah, kita panggilnya si isteri yang tidak mengaku bahawa dia melakukan zina, dia wajib untuk bersumpah. Begitu juga kepada suaminya. Kalaulah apa yang disebut tu tidak benar, maka laknat Tuhan akan jatuh pada dia. Maka ini jatuh kepada hukum yang disebutkan sebagai hukum li'an. Baik. Sekarang ni maknanya Tuhan bersumpah, yang pertama adalah dengan Bukit Tur Sina, iaitu tempat di mana berlakunya peristiwa Nabi Allah Musa alaihissalam dilantik untuk menjadi Rasul. Kemudian ibu ayah, kalau ibu ayah pergi buka kepada ayat yang seterusnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kitabim mastur, dan demi kitab yang ditulis. Pada ayat yang kedua ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kitab. Para ulama mereka berbeza pendapat tentang makna kitab ini. Sumpah yang kedua, yang pertama sekali adalah Gunung Tur Sina. Ini Tuhan bersumpah. Sumpah yang kedua adalah dengan kitab. Cumanya kitab di sini para ulama membeza pendapat. Ada yang mengatakan bahawa kitab di sini adalah merujuk kepada semua kitab yang pernah diturunkan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Iaitu kitab apa? Kitab Zabur. Kepada Nabi siapa? Nabi Daud. Lagi kitab apa? Kitab Taurat. Kepada Nabi apa? Nabi Musa. Lagi apa? Kitab Injil. Turun pada siapa? Nabi Isa. Dan yang terakhir adalah kitab Alkitab Al-Quran. Cuma ada lagi dua kitab yang pernah disebutkan di dalam suratul A'la, yang disebut sebagai suhuf, yang rujuk kepada Nabi Musa dan juga Nabi Ibrahim. Suhufi Ibrahim wa
ashab. Jadi dalam ini ada sebahagian kata bahawa suhuf ini berbeza daripada kitab. Allah Ta'ala alam, sebab dalam ayat suratul A'la Tuhan meletakkan bahawa Ibrahim juga menerima suhuf. Ibrahim menerima suhuf, yang mana kita tahu bahawa dalam senarai kitab-kitab yang pernah diturunkan kepada Nabi-Nabi, Ibrahim tak ada kitabnya yang khusus. Dia ada syariat tapi dia tak ada kitab. Betul tak? Sebab daripada 4 nama yang kita sebutkan tadi, Ibrahim ada tak? Tak ada. Jadi bila Allah Ta'ala sebutkan di dalam suratul A'la, suhufi Ibrahim wa Musa, maka dia merujuk bahawa Ibrahim juga menerima suhuf dan Musa juga menerima suhuf. Maknanya dia menerima satu mushaf dan Ibrahim juga menerima satu mushaf yang berbeza daripada apa yang diterima oleh Nabi Musa dalam berbentuk Taurat. Wallahu Ta'ala alam. Ini adalah 6 bentuk kitab yang pernah diturunkan kepada Nabi yang terdahulu. Okey semua? So far okey? Okey, baik. Adapun yang kedua, pendapat yang kedua, bila merujuk kepada wa kitabim mastur ini, dia merujuk kepada kitab Taurat. Wa kitabim mastur ini, dia merujuk kepada kitab Taurat. Kenapa dia merujuk kepada kitab Taurat? Kerana perbahasan yang disebutkan pada ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang fi raqqim mansyur, pada lembaran surah yang terbuka. Dalam ayat ini kita lihat bahawa ada beberapa kaitan kenapa para ulama menyebutkan bahawa kitab pada ayat yang kedua ini merujuk kepada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa AS. Antaranya adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa AS ini adalah kitab yang mana dia diturunkan dan ditulis di atas kulit-kulit. Pada zaman ketika mana ia diturunkan kepada Nabi Musa AS, maka orang-orang Yahudi menulisnya di atas kulit-kulit. Kemudian setiap lembaran kulit-kulit yang ditulis itu dicantum-cantum sehingga dia menjadi gulungan kulit yang begitu panjang. Kalau ibu ayah pernah biasa tengok orang dulu baca kitab, baca orang-orang kita tengok zaman-zaman Roman, Parsi, kan kalau dia buka dia punya kertas kan macam ni kan, gulung kertas macam ni. Baik. Ini adalah tradisi dahulu. Bila lembaran itu turun, dia ditulis di atas kulit-kulit binatang. Dan ini dia akan dicantum-cantum sehingga menjadi gunungan yang panjang. Dan Raqqim mansyur ini, ataupun kertas, ataupun kulit yang terbuka ini, ada pernah berlaku satu peristiwa dalam hadis Nabi SAW. Ketika mana ada seorang lelaki Yahudi dan seorang wanita Yahudi yang telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW kerana kedua-duanya telah berbuat zina. Kemudian Rasulullah SAW pun pergi untuk bertemu dengan orang-orang Yahudi tersebut, orang-orang Yahudi. Kemudian baginda bertanya kepada mereka, tahukah kamu apakah hukum yang telah ditetapkan tentang berzina di dalam Taurat? Jadi Nabi SAW tanya kepada orang-orang Yahudi tentang apakah hukum kalau orang lelaki dan perempuan yang berzina di dalam Taurat. Kemudian mereka menjawab, dia kata kami lumuri muka ataupun kami conteng muka kami dengan arang. Kemudian kami naikkan kedua-dua orang tersebut ke atas kenderaan dengan posisi di belakang, lalu diarak keliling kota. Apa yang disebutkan oleh Yahudi ini, dikata kalau orang yang disabitkan kesalahan zina, mereka akan diconteng muka mereka dengan arang, maksudnya dimalukan. Kemudian dibawa menaiki kuda, diletakkan di belakang, diusung-usung keliling kota, nak beritahu bahawa ini adalah pelaku zina. Kemudian baginda SAW menyebut, dia kata jika kamu benar apa yang kamu katakan ni, cuba perlihatkan kepada kitab Tauratmu.
Lalu mereka membawa kitab Taurat dan mereka membacanya di hadapan beliau. Ketika mana bacaannya sampai kepada ayat rejam, pemuda yang membacanya meletakkan tangannya agar ditutupi supaya Nabi SAW tidak melewati ayat tersebutnya. Ayat tersebut sehingga sampai kepada ayat tersebut yang selainnya. Kemudian sahabat Nabi Abdullah bin Salam yang ketika itu mendampingi Rasulullah SAW, dia kata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, cuba minta kepada pemuda Yahudi ni untuk angkat tangannya. Kemudian ketika mana pemuda ni angkat tangannya, bahawa ternyata di dalam kitab Taurat, orang lelaki dan perempuan yang disabitkan melakukan zina, maka hukumnya adalah rejam sampai mati. Jadi kemudian Rasulullah SAW perintahkan agar keduanya dihukum rejam. Akhirnya kedua-duanya dihukum dengan rejam. Dan ini juga adalah antara sebab, kalau kita lihat daripada orang kata apa yang berlaku, sebab dia datang tu dia bawa dengan kertas Rakim Mansyur dengan kulit yang terbuka. Bila dia baca, dia cuba nak berbohong dengan Rasulullah SAW, tapi sebenarnya tidak berlaku seperti itu. Jadi lembaran yang terbuka ini yang disebut sebagai Al-Mansyur, yang terbuka, dia adalah satu yang sinonim dengan apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap kitab-kitab mereka. Kemudian disebut pula pada ayat yang keempat, Wal Baitil Ma'mur. Ayat yang keempat disebut kepada Wal Baitil Ma'mur. Allah Ta'ala bersumpah dengan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini juga dia merujuk kepada dua makna. Yang pertama, Baitul Ma'mur, kalau daripada segi sudut bahasa Melayu, Ma'mur ni macam bahasa kita lah. Sebab bahasa kita pun kita ambil daripada bahasa Arab. Ma'mur ni apa? Makmur sejahtera. Apa maksudnya? Ibu? Aman, damai. Makmur ni boleh merujuk kepada satu benda yang ramai, tenang. Masyarakat kita masyarakat yang makmur, maksudnya masyarakat yang ramai, saling toleransi, damai dan sebagainya. Boleh faham ni? Jadi perkataan Wal Baitil Ma'mur yang pertama, dia merujuk kepada maksud Masjidil Haram, iaitu Baitullahil Ka'bah. Pendapat pertama, Wal Baitil Ma'mur, dia merujuk kepada Masjidil Haram. Kerana tempat ini adalah antara tempat yang didoakan oleh Nabi Ibrahim AS supaya orang mempunyai rasa kecenderungan untuk sentiasa mendatangi Masjidil Haram. Selepas pergi, rasa nak pergi lagi. Yang tak pergi, berharap untuk pergi. Yang dah pergi tiap-tiap tahun, kalau boleh nak duduk kat sana pula. Ini bukan benda yang saya sebut-sebut main-main. Tapi tuan-tuan, kalau memang hati ni bersih, memang jiwa yang pergi ke sana tu ikhlas untuk ibadah, kita akan rasa ketenangan yang begitu mengasyikkan. Dan ini adalah seperti mana yang Allah Ta'ala pernah sebutkan di dalam surah Ibrahim. Cuba tengok dalam surah Ibrahim, ibu ayah boleh buka pada muka surat 260. Muka surat 260. Muka surat 260 daripada surah Ibrahim, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-37 ketika memetik doa daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pada muka surat 260 pada ayat yang ke-37, Allah Taala berfirman, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Jumpa dah ayat tu ibu? Allah Ta'ala kata apa? Wahai Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian daripada zuriat keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tumbuh-tumbuhan dekat dengan rumah engkau, iaitu Baitullah yang dihormati.
Ya Tuhan, Rabbana liyuqimas salat faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebahagian daripada manusia cenderung kepada mereka. Tahwi ilaihim. Tahwi ni, kalau ibu ayah tengok, perkataan tahwi datang daripada perkataan hawa. Hawa ni apa? Nafsu. Rasa keinginan, rasa kecenderungan, rasa nak. Kita dah pergi, nak pergi lagi. Itu nafsu. Rasa nak pergi, pergi lagi. Dah balik daripada Mekah 2 minggu, terngiang-ngiang lagi kita punya saat kita di sana. Orang dah pergi haji pun rasa nak pergi haji. Padahal haji tu letih kau. Tapi main datang mana datang kudrat kita, kadang-kadang tengok makcik-makcik dah berumur 60, 70, tapi gagah lagi nak pergi balik masjid. Apatah lagi kalau tuan-tuan Allah ada pengalaman pergi bulan Ramadan, semangat. Dia punya padat, sedat, sempit, ketat. Kalau kita duit banyak, bolehlah bayar dekat 30-40 ribu duduk betul-betul depan Masjidil Haram. Tapi kalau kita bajet kita rendah, lebih kurang 10 ribu, 15 ribu je, kita kena duduk 1 kilometer, 2 kilometer daripada masjid. Tapi memang dia ada dia punya transportation bus. Cumanya nak pergi nunggu bus, Pak Arab punya bus, faham je lah. Kat dalam pagar tu sempit-sempit saya tengok makcik tu. Tapi saya nak tanya, kadang-kadang kita ni bila dapat pengalaman yang bukanlah baik sangat, ialah ujian kan, kat sana memang macam-macam ujian, slipper hilang lah, tak jumpa pintu lah, macam-macam, sebab semua lebih kurang sama. Tapi kadang-kadang kita rasa aneh juga, seolah-olah dia tidak memberikan sebarang rasa penyesalan, malah kita rasa keterujaan untuk pergi lagi, untuk pergi lagi, untuk pergi lagi. Padahal balik-balik tu dengan demam, dengan sakit kaki. Tapi itulah doa Nabi Allah Ibrahim AS. Sebab tu namanya Baitullah juga disebut sebagai Baitul Ma'mur. Rumah yang dimakmurkan, rumah yang dihormati, dan rumah yang diserikan dengan ramai manusia yang datang daripada seluruh pelosok dunia. Boleh? Okey. Yang pertama, Baitul Ma'mur merujuk kepada Baitullahil Haram. Yang kedua, Baitul Ma'mur dia merujuk kepada satu masjid yang berada pada langit yang ketujuh. Pada langit yang ketujuh, yang ditempatkan, yang disebut sebagai Sidratul Muntaha, pada langit yang ketujuh, ada satu masjid yang disebut sebagai Baitul Ma'mur. Masjid Baitul Ma'mur. Masjid ini, seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi pernah ditunjukkan oleh Jibril ketika waktu Isra' dan juga Mi'raj tentang masjid ini. Ketika mana dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW berkata, "Summa rufi'a li al-Baitul Ma'mur." Kemudian aku dihadapkan, ditunjukkan tentang masjid yang bernama Al-Baitul Ma'mur. Fakultu, dan aku bertanya kepada Jibril alaihissalam, "Ya Jibril, ma hadha?" Wahai Jibril, apakah ini? Qala hadzal baitul ma'mur yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 malak. Dia kata inilah Baitul Ma'mur yang mana setiap hari akan masuk 70,000 para malaikat. Setiap hari akan masuk 70,000 para malaikat ke dalam masjid Al-Baitul Ma'mur di langit yang ketujuh. Idza kharaju minhu lam ya'udu fihi akhiru ma alaihim. Kalau sesiapa pun di kalangan malaikat yang pernah masuk Baitul Ma'mur, itulah kali pertama dan itulah kali terakhir. Maksudnya apa? Mereka masuk 70,000, keluar 70,000 yang baru. Keluar 70,000 yang baru. Ini memberikan gambaran kepada kita, malaikat ni sikit ke banyak? Banyak. Sangat banyak. Kalau tuan-tuan boleh cerita daripada mula diciptakan langit dan juga bumi, kalau tiap-tiap hari 70,000 masuk, 70,000 masuk yang baru, yang baru, yang baru, yang baru, yang baru, yang baru. Cuba tuan-tuan kira daripada awal diciptakan
bumi dan langit sampai langit ada 70,000. Banyak atau tidak? Banyak, sangat banyak. Terlalu banyak. Itulah tentera Allah Ta'ala yang kita tak nampak. Kita ni sangatlah sedikit, baru 8 bilion. Kita tak tahulah malaikat ni berapa banyak dan berapa ramainya. Jadi, yang pertama. Kemudian, dalam hadis yang lain juga, pernah disebutkan bahawa Nabi SAW pernah bertemu dengan Nabi Ibrahim AS. Yang mana Nabi Ibrahim musnidan zahrahu ilal baitil ma'mur. Yang ketika itu dia sedang bersandar di masjid ataupun di dinding Baitul Ma'mur. Dia melihat Nabi Allah Ibrahim sedang bersandar di Al-Baitul Ma'mur. Okey, ini adalah antara dua hadis yang menceritakan tentang apa yang dimaksudkan dengan sumpah Allah Ta'ala kepada Wal Baitul Ma'mur. Okey, cumanya Imam Ibn Qayyim rahimahullah ketika mana beliau mentaharjihkan ataupun mentashihkan kedua-dua pendapat ini, beliau katakan kedua-dua maknanya itu betul. Wal Baitul Ma'mur, kedua-dua maknanya itu betul. Dia merujuk kepada masjid yang berada di bumi dan juga yang berada di langit. Yang mana di bumi, dia dikerumuni ataupun dia dimakmurkan oleh manusia, manakala yang ada di langit dimakmurkan oleh malaikat. Jadi kedua-duanya adalah masjid yang dimakmurkan oleh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah disebutnya sebagai Wal Baitil Ma'mur. Baik. Boleh ibu ayah? Okey ke ni? Allah. Senyum sikit. Allah, nguap semua. Allah, cuti sekolah ni cucunya kan pergi jalan. Ni kan neneknya tengah cuti kan? Cucunya ada kat rumah ke? Ke ramai kat rumah? Ke tak, semua tak ada? Kalau saya pergi masjid surau kat Meru sana tu, kosong. Dengan atuk-atuk sekali cuti sekolah. Jadi kat sini alhamdulillah nampak penuh lagi kursinya. Kalau kat masjid ke kat mana, hilang cuti sekolah. Cuti sekolah cucu dengan atuk-atuknya sekali raib. Okey, baik. Terus kita pergi kepada ayat yang kelima. Jadi ayat yang kelima, sumpah Allah Subhanahu Wa Taala yang keempat adalah was-saqfil marfu'. Was-saqfil marfu'. Yang ini Tuhan bersumpah dengan atap. Atap di sini merujuk kepada apa? Langit. Okey, merujuk kepada langit. Kerana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, cuba ibu ayah buka di dalam suratul Anbiya. Cuba buka di dalam suratul Anbiya, ibu buka pada muka surat. Tengok pada juzuk yang ke 17. Ibu ayah buka pada muka surat 325. 324. Buka muka surat 324 daripada suratul Anbiya. Perkataan saqfu ataupun atap di dalam ayat ini dia merujuk kepada sumpah Allah Ta'ala kepada langit yang diciptakan. Kerana langit tidak hanya berdiri sebagai perhiasan dan hiasan alam, tapi langit juga diciptakan sebagai atap. Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang ke-32, وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا. Jumpa dah ayat tu? Jumpa dah? Jadi perkataan saqfa dengan tadi dalam surah At-Tur, was-saqfun. Okey, was-saqfil marfu'. Jadi perkataan sin qafa merujuk kepada atap. Allah Taala berfirman, dia kata apa? Dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara, namun mereka tetap berpaling daripada tanda-tanda kebesaran Allah itu seperti matahari, bulan, angin, awan dan juga yang lain-lain. Jadi Tuhan sebut saqfun maksudnya atap. Dan seperti mana yang kita belajar daripada sudut sains juga, atap yang kita faham adalah untuk melindungi manusia daripada terik
panas cahaya matahari. Betul tak? Itu antara tujuan utama kita membuat atap rumah kita. Pasal kita nak, kalau boleh rumah kita sejuk dan terhalang daripada sinaran cahaya matahari secara langsung. Jadi langit ini, peranan dia yang ada di atas kita ni, tidak hanya berfungsi sebagai langit, tapi juga dia berfungsi sebagai atap kerana dia telah menghalang daripada lapisan, daripada cahaya matahari terus pergi kepada manusia, sehingga boleh menyebabkan berlakunya kanser ataupun yang boleh menyebabkan berlakunya, kita panggilnya kepanasan global yang begitu tinggi. Jadi walaupun matahari duduknya jauh daripada bumi, tapi langit ni membantu kita supaya kita dapat cahaya matahari yang sesuai dengan keperluan kita. Kalau tak, kita akan jadi gersang dan juga kontang, kering kontang, kerana terlalu panas sinaran cahaya matahari tersebut. So far ibu ayah duduk hari ni panas ke sejuk kat rumah? Sejuk ke panas? Sejuk nah? Baik. Okey. Terus balik semula tadi, ayat tadi. Kemudian kita pergi kepada yang seterusnya, iaitu sumpah yang kelima. Sumpah yang kelima. Sumpah yang kelima ini dia pergi kepada lautan. Wal bahril masjur, dan demi lautan yang penuh dengan gelombang, ataupun lautan yang penuh dengan gelombang. Cuma perkataan al-masjur di dalam ayat ini para ulama berbeza pendapat. Kalau kita faham daripada sudut makna umum, wal bahril masjur, laut yang bergelombang ni ataupun yang bergelora ni, tuan-tuan faham tak? Faham tak kan? Maksudnya laut yang macam ini, macam ini, macam ini, itulah rujuk kepada laut kita. Kenapa Tuhan bersumpah dengan laut ni? Kerana laut ni mempunyai banyak sangat dia punya fungsi dan manfaatnya kepada kita. Tengok ikan-ikan yang berada dalam lautan. Berapa ramai manusia yang makan sejak daripada dulu sampai sekarang, masih ada saja ikan yang boleh dimakan, ada juga ikan yang ada kat pasar. Nah, hari-hari kita makan ikan. Kita tak pernah pun nak bagi makan ikan dalam laut. Tapi mereka boleh cari makanan sendiri dan mereka boleh membiak sendiri. Malah ada musim-musim tertentu yang kita tahu datang untuk tangkap je. Oh, ni musim udang. Selok je dapat udang, selok je dapat udang. Tapi macam mana udang tu beranak ke apa gitu, kan ambil tahu. Standard sotong. Ada bulan tak ada sotong. Tapi ada bulan sotong banyak pula. Mai datang mana sotong tu? Ini adalah kepentingan lautan. Juga lautan daripada segi sudut tentang peranan Allah Ta'ala jadikan dia sebagai tempat untuk manusia berlayar daripada satu tempat kepada tempat yang lain. Tuan-tuan kalau letak ni, air ni dalam beldi belakang rumah tuan-tuan, tenggelam ke timbul? Dalam baldi ni, air ni kalau letak dalam baldi, tenggelam ke timbul? Allah. Botol ni ada air. Masuk dalam baldi belakang rumah kita, tenggelam ke timbul? Astaghfirullahaladzim. Makin cuti sekolah makin astaghfirullahaladzim. Baik, dia kira pemberat. Kalau dia berat, biasanya dia akan tenggelamkan. Tapi cuma kita tengok pada lautan kita ni, kapal ringan ke berat? Lebih berat daripada ibu ayah. Tapi kenapa boleh timbul? Sebab dia ringan. Haji macam mana tadi jawab kata berat, tiba-tiba ringan pula? Mengantuk. Itu jawapannya je. Aduh. Graviti lagi kita tenggelam. Okey. Dia adalah kaedah, kita panggilnya, kalau belajar berkaitan tentang fizik, dia adalah satu istilah tentang macam mana kapal tu boleh terapung di dalam lautan.
Tapi saya nak sebut itu adalah salah satu daripada bentuk kebesaran Allah Ta'ala lah. Benda yang kita ringan kita ni, bila kita masuk dalam polah belakang rumah kita, kita pun tenggelam. Tapi bila kita pergi kat laut sana, kapal tu boleh jadi timbul. Kapal layar boleh timbul. Dan banyak lagi benda-benda lain, keajaiban yang kita tak pernah. Tuan-tuan kalau ada kira masa, kalau boleh buka YouTube tu, cuba tengok dan belajar berkait tentang apa ni kita panggilnya hidupan dalam air. Kadang-kadang kita tengok keagungan Allah Subhanahu Wa Taala ni, ya sesuatu benda yang kita tahunya mungkin ikan wak lele, ikan kembung, tu je lah yang kita tengok. Tapi kalau kita pergi cerita dokumentari ni, ada macam-macam lagi spesies yang aneh-aneh kita tengok dalam laut. Yang tak terbayang pada kita, adanya ikan ada lampu. Dia duduk kat lautan dalam, tapi dia ada lampu. Ada? Pernah tahu? Pernah tahu? Kalau jin nak rasa gelap je, dia akan nyalakan lampu dia. Jadi macam insan atas ni ada lampu. Tu tak, banyak benda tak tahu lagi. Ya, ada. Ikan yang ada elektrik, tahu kan? Ikan belut yang ada elektrik tu. Salah satu bentuk pertahanan, dia ada elektrik dalam badan dia. Pernah tahu? Pernah kan? Kalau ibu ayah tengok, di lautan dasar laut, ada sungai di bawah sungai. Laut, di bawah laut ada sungai. Pernah dengar? Okey, tak apa. Ni banyak benda lagi kalau kita terokai. Cuba saya nak tanya juga berkait tentang gunung berapi dalam laut. Pernah jumpa? Pernah dengar? Bila tu? Kat mana dengar tu? Dalam filem. Tu dia, filem apa? Baik. Gunung berapi ataupun ada juga yang disebut sebagai gunung berapi dalam laut. Gunung berapi dalam laut. Cuba kita bayangkan satu bentuk fenomena alam, macam mana api boleh menyala di dalam lautan dalam. Kerana sifat api ni bila kena air mati. Tapi macam mana laut dalam boleh mencetuskan ataupun boleh melahirkan gunung berapi. Ini antara banyak fenomena-fenomena dan sebahagiannya itu pernah disebut di dalam Al-Quran. Tapi saya tak nak cerita benda ni kat sini. Cumanya perkataan wal bahri masjur ini, dia ada 3 pendapat. 3 pendapat di kalangan para ulama. Yang pertamanya, wal bahril masjur, al-masjur membawa maksud yang dinyalakan ataupun yang dipanaskan. Demi laut yang dipanaskan. Dipanaskan. Apa maksudnya laut yang dipanaskan ataupun yang dinyalakan apinya dalamnya? Kerana ini adalah merujuk kepada salah satu daripada fenomena akhir zaman. Di mana laut ini yang tuan-tuan pergi pegang yang bukan sifatnya panas, tapi nanti di akhir zaman dia akan jadi panas. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah At-Takwir. Cuba buka yang pertama dalam surah At-Takwir. Ibu ayah buka dalam surah At-Takwir, buka pada muka surat 586. Okey, cuba buka pada muka surat 586. Ibu ayah tengok surah At-Takwir ayat yang ke-6. Allah Ta'ala berfirman, wa idal biharu sujjirat. Jumpa dah ayat tu? Wa idal biharu sujjirat. Jadi perkataan sujjirat dengan wal bahril masjur, sujjirat datang daripada perkataan yang sama. Kalau dalam ayat ini Tuhan kata apa? Dan apabila laut itu dipanaskan, air laut menjadi panas. Ini adalah salah satu daripada fenomena akhir zaman. Apabila bumi ini ingin pergi kepada fasa kehancuran,
maka air yang di laut juga akan dipanaskan menjadi air yang mendidih. Boleh? Okay. Yang pertama, maksudnya adalah dinyalakan. Yang kedua, apakah maksud yang kedua? Yang kedua ini membawa maksud air laut yang meluap sehingga bercampur antara air masin dan juga air tawar. Maknanya apa? Kalau dulu sifatnya air yang bercampur, wal bahril masjur, maksudnya air yang berluap dan bercampur antara masin dan juga tawar. Ini seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala. Cuba ibu ayah buka pada muka surat sebelah dia. So, muka surat 587. Ibu ayah tengok pada ayat yang ketiga. Ketika mana Allah Ta'ala berfirman, wa idzal biharu fujirat, maka apabila lautan itu bergelora. Apa yang dimaksud sebagai lautan yang bergelora di sini adalah lautan yang bercampur antara yang masin dengan yang tawar. Lautan yang bercampur. Kerana sifat air laut dengan air tawar ni, dia bercampur ke tidak ibu ayah? Saya nak tanya, setakat pengalaman, bercampur atau tidak air laut dengan air masin dengan air tawar? Bercampur atau tidak? Siapa kata bercampur, angkat tangan. Siapa yang kata bercampur? Kejap. Tengok, satu lagi, ibu, belakang. Jangan sembunyi belakang dinding. Ustaz tetap nampak. Baik. Siapa yang kata tidak bercampur, angkat tangan. Yang tak angkat ni, antara nak campur tak campur. Tengok pada jawapan Ustaz. Tengok campur ke tak campur. Baik. Asalnya, di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebutkan di dalam suratul Rahman. Ibu ayah buka dalam surah Ar-Rahman. Cuba buka dalam surah Ar-Rahman, buka muka surat 532. Daripada surah Ar-Rahman. Cuba ibu ayah tengok pada ayat 19 dan juga 20. Allah Ta'ala berfirman daripada surah Ar-Rahman, muka surat 532, tengok pada ayat 19 dan juga 20. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Tuhan kata apa? Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian kedua-duanya bercantum. Di antara kedua-duanya ada batas yang tidak melampaui sempadannya. Maknanya apa? Walaupun air laut dan air sungai berada di muara bertemu, tapi seolah-olah dia ada penghadang yang membolehkan air laut tak akan pergi ke air sungai tak akan pergi ke air laut. Ini sifat asalnya. Tapi bila nanti dalam satu fasa, air laut dan air sungai akan bercampur. Ini yang disebut sebagai wal bahril masjur. Mana? Boleh? Okey, baik. So far okey? Asalnya dia tidak bercampur. Dia tak boleh bercampur. Dia ibarat dengan minyak dengan air. Pusing-pusing macam mana sekalipun, dia akan satu pergi atas, satu pergi bawah. Sama juga dengan air sungai, dengan air laut. Dia tak akan bercampur. Ini adalah fenomena alam dan salah satu kebesaran Allah. Cumanya nanti akan ada fasa di akhir zaman, ia akan bercampur. Kita duduk dalam sungai, rasa masin laut. Kita duduk dalam laut, masin lah. Ataupun sungai. Allahu'alam. Seterusnya, yang ketiga. Wal bahril masjur ini adalah apa yang dimaksudkan dengan air laut yang hilang airnya ataupun yang kering. Wal bahril masjur ni air laut
yang kering. Maksudnya air laut tu akan jadi kering. Air laut yang akan jadi kering. Ibayah air laut boleh jadi kering ke? Kalau kita pergi waktu sekarang ni, ada ke air laut kering? Kita panggil air pasang surut lah kan. Air pasang surut pukul 5. Macam mana lagunya? Lupa dah lah saya. Nyonya bangun pagi, siram pokok bunga. Okey. Wah Haji, tu segar. Artinya kena nyanyi lagu ni juga selalu ni. Tapi nyanyi lagu ni sebenarnya nak tidurkan budak. Tapi atuk ni yang jaga. Okey, baik. So 3 makna ni. Balik semula tadi kepada surah At-Tur. Ibu ayah balik semula tadi kepada surah At-Tur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dia kata apa? Wal bahril masjur, dan demi laut yang penuh dengan gelombang, dan juga makna yang lain. Jadi nak sebut kata apa? Bahawa lautan adalah salah satu daripada bentuk kebesaran Allah Ta'ala. Kita ulang balik lagi sekali tadi. Ada 5 benda yang Tuhan bersumpah. Yang pertama adalah gunung Tursina. Yang ini tempat berlakunya Nabi Allah Musa untuk menerima wahyu. Kemudian kitab, pendapat yang terpilih merujuk kepada kitab apa? Kitab Taurat. Kemudian yang ketiga adalah Baitul Ma'mur, iaitu merujuk kepada Baitullahil Haram di dunia, dan juga Baitul Ma'mur, masjid yang berada di langit yang ke-7 di Sidratul Muntaha. Kemudian Tuhan juga bersumpah dengan langit, yang antara salah satu daripada bentuk kebesaran Allah Ta'ala, tidak bertiang tapi dia masih lagi tergantung di atas. Dia duduk dan tidak jatuh ke bawah dan menimpa muka bumi. Kemudian yang kelima, Tuhan sebut berkaitan tentang lautan. 5 ini adalah benda yang Tuhan bersumpah dengannya. Saya nak tanya, kalau kita bersumpah dengan 5 kali sebutan, kalau sekali kita bersumpah, wallahi haji, saya tak ambil duit haji. Tapi kalau saya sebut wallahi haji, wallahi, saya tak ambil. Apa maksud dia? Apa maksud dia? Maksudnya kita betul-betul nak bagi tahu yang kita tak ambil duit tu. Kalau sekali tu kita rasa besar tak, 5 kali kita ulang, dia menunjukkan benda yang kita cakap ni betul-betul serius. Dan bila Tuhan bersumpah dengan 5 kali 5 perkara, kemudian Tuhan cerita apa benda yang Tuhan nak sumpah. Tuhan sebut pada ayat yang ke-7, inna adaba rabbika lawaqi'. Sungguh azab Tuhanmu ini pasti akan berlaku. Ini merujuk kepada apa? Merujuk berkait tentang azab pada hari kiamat. Jadi Allah Ta'ala nak minta kepada kita semua untuk berhati-hati. Dan satu lagi yang menarik juga dalam perkataan ini, kalau ibu ayah buka tengok, Tuhan menggunakan perkataan yang cukup keras, kerana dia menggunakan perkataan lawaqi'. Lam ini, kalau kita belajar dalam bahasa Arab, disebut sebagai lamut ta'kid. Lamut ta'kid. Jadi lamut ta'kid maksudnya lam yang bertujuan untuk menguatkan perkataan. Menguatkan perkataan. Jadi dia diletakkan di situ bukan sekadar untuk menjadi sebagai penghias perkataan, tapi tujuannya adalah untuk menguatkan perkataan. Maksudnya apa bila disebut inna adaba rabbika lawaqi', sesungguhnya azab Tuhanmu pasti dan akan terjadi. Pasti akan terjadi. Perkataan pasti, mesti, wajib, itu adalah satu bentuk kata yang ditambah. Kalau dalam bahasa moden kita ni, kalau saya tanya dengan ibu ayah, kita jagi makan apa? Apa menu kita jagi? Hujung tahun ni, asyik nasi lemak je. Okeylah nasi lemak lah. Nasi lemak sedap gila. Apa maksud dia? Gila tu apa?
Kan? Kalau saya cakap gila tu maksudnya sebut kata bagus dah tu. Sedap gila. Maksudnya kalau tak makan rugi. Kalau saya tambah ni nasi lemak ni sangat sedap gila. Sangat dan gila pula. Gila terus dah tu. Dan nak sebut kata apa benda yang disebutkan tu memang tak ada lah ni. Kalau orang makan tak sedap tu memang dia pelik lah. Dia bukan orang Malaysia lah. Nak sebut kata apa perkataan gila, sangat. Ini adalah sebahagian penguat kepada perkataan. Jadi Tuhan bila sebutkan perkataan lam, nak kuatkan lagi. Kemudian waqi'. Waqi' ini kalau kita tengok dalam suratul waqi'ah. Bila Tuhan berfirman dia kata apa? Idza waqa'atil waqi'ah. Waqi' ni maksudnya apa? Reality. Reality. Kalau saya sebut kepada waqi' hari ni di Malaysia, masyarakat Islam kita ni semakin bersatu. Maksudnya kita sebut kata waqi' ni reality hari ini. Ia satu benda yang bukan lagi benda yang rasa-rasa. Dia bukan orang kata benda yang betul ke masyarakat Malaysia ni bersatu? Tak. Bila kata hakikat. Maksudnya dia nak menunjukkan tentang benda yang confirm lah. Dia bukan lagi benda yang dengar-dengar macam-macam berlaku. Tak. Jadi kalau cuba bayangkan 5 perkataan sumpah termasuk dengan lamut takkid dan juga pemilihan perkataan waqi' kat sini yang menunjukkan perkara yang Tuhan sebut, ada 7 benda dalam 7 ayat ni yang nak merujuk kepada bahawa azab hari kiamat itu bukanlah benda yang boleh dimain-mainkan. Maknanya apa? Kita kena ambil serius. Kalau kita tak ambil serius, mungkin kitalah yang akan masuk. Sebab itu Nabi SAW kata apa? Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu akan menangis banyak dan kamu akan ketawa sedikit. Pernah dengar hadis tu? Pernah dengar kan? Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu akan nangis banyak dan kamu akan ketawa sedikit. Kenapa? Kerana saking rasa takutnya kita terhadap adab hari akhirat. Okey. Boleh? Penutup kepada tahun 2025. Okey. Jadi insya-Allah nanti kalau ada rezeki kita akan jumpa pada bulan hadapan, tahun hadapan dengan semangat yang lebih baru. Saya pun tak pastilah tahun ni kita pun ada sahabat kita, tok siak kita pergi meninggalkan kita. Kita tak tahulah tahun depan ni siapa pergi pula. Jangan sebut pada waktu kita akan pergi kerana itu adalah satu benda yang memang ditetapkan. Tapi cumanya kita harapkan semua orang berdoa supaya penghabisan hidup kita ni dalam keadaan husnul khatimah. Dan juga yang ada dalam majlis ilmu ni, kita tak datang majlis ilmu ni hanya kerana kita rasa ini sebab grup WhatsApp bagi tahu. Kalau tak keluar daripada ahli grup, tak ada. Tak, kita datang ni sebab kita nak prepare, nak bersedia untuk menjawab soalan dalam kubur. Jadi keyakinan kita belajar tentang ayat Quran yang berulang-ulang tentang kebesaran Allah ini, supaya nanti bila dalam kubur, bila malaikat Munkar dan Nakir bertanya kepada kita soalan, kita boleh menjawab dengan yakin. Kerana yakin ni dia timbul melalui kefahaman dan juga keimanan kita melalui apa yang telah Allah Ta'ala sampaikan. Jadi kita bukan bersiap untuk hari esok atau bersiap untuk peperiksaan dunia, tapi kita bersiap untuk peperiksaan akhirat. Jadi mudah-mudahan semua orang masih lagi ada rasa keterujaan untuk belajar, untuk semangat buka lagi Quran walaupun mungkin dah berusia umurnya, tidak menjadi penghalang kerana kita tahu peperiksaan akhir kita belum lagi tamat. Peperiksaan akhir kita belum lagi tamat. Munkar dan Nakir akan datang dalam keadaan wajah yang sangat menggerunkan, menakutkan, baik kepada orang yang beriman ataupun yang tidak beriman. Kedua-duanya menakutkan. Tetapi pada orang yang beriman, Tuhan datangkan dalam hati mereka ini ketetapan dan kekuatan untuk bercakap. Sebab tu kalau tuan-tuan, kalau saya minta untuk tuan-tuan berucap kat depan, kita biasa akan baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan kita banyak-banyak, ya Allah ya Tuanku, bagilah kalau boleh lancar. Kadang-kadang apa yang kita baca ni kita faham.
Kita dah praktis 7 hari 7 malam baca-baca ini. Tuan-tuan dipanggil berucap di hadapan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Dan tuan-tuan tak pernah berucap untuk pengucapan awam. Tak biasa bercakap depan orang ramai. Tiba-tiba dipanggil untuk berucap depan yang di-Pertuan Agong dan dikelilingi oleh 10,000 manusia yang tengok kepada tuan-tuan, ada spotlight. Apa perasaan kita? Tuan-tuan, waktu tu kadang-kadang nak bagi salam pun salah. Betul? Nak jalan pun salah. Baju semua semi tak kena. Semua jadi semua semi tak kena. Tapi kalau Tuhan bagi kepada kita ni kekuatan untuk bercakap, waktu itulah kita kata Assalamualaikum, dia punya confidence-nya lain daripada lain. Tapi kalau dia tak ada, tuan-tuan prepare lah macam mana sekalipun, apa benda lah kakak ni cakap. Apa Pak Haji ni cakap, Pak Haji depan ni orang suruh puji surau kita, dia pergi puji benda lain pula. Cucu saya kat rumah ni cuti sekolah, bagus dia. Itu tak masuk dalam ucapan. Tapi itulah namanya manusia. Kadang-kadang bila kita buat, kita minta kepada Tuhan ni kekuatan. Jadi saya minta pada semua, teruskan belajar dan juga pergi pada ustaz supaya istiqamah untuk mengajar dan belajar. Mudah-mudahan kita semua akan dapat manfaat di dunia dan juga akhirat. Itu saja daripada ustaz untuk hari ini. Saya mohon maaf kalau ada kesilapan dan kesalahan. Mudah-mudahan kita bertemu lagi insya-Allah di dunia dalam kebaikan dan di akhirat dalam syurga Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.